terlelak. Awak, bila awak nak masak lagi macam malam? Saya tak puas lagi makan. Malah kan saya masak banyak dah. Awak tak puas lagi ke? Hari-hari pun saya tak puas kalau makanan itu awak masak. Ya ke? Sedap ke saya masak? Sedap lah, tangan isteri ke. Yelah, lepas ni saya masak lagi ni. Awak nak kerja dengan apa ni? Motor rosak lagi kan? Motor lah. Rosak lagi. Saya naik Grab ku. Semalam awak balik pun naik Grab ke? Semalam kan ikat atas saya. Dia tak ada ayat gapo ke awak? Oh, ikat tu. Dia tak ada kabar apa pun. Sebab apa dia atas? Awak tak boleh balik sendiri? Dok, semalam benarnya ni benarnya. Tak apalah, saya nak balik. Sayang. Saya memang nak balik naik Grab semalam. Tapi Grab tak ada. Saya takut awak tunggu lama. Itu yang ikan nak atas saya tu. Dia pun tahu kita nak makan sekali. Awak marah ke? Kenapa saya nak marah? Ika kan kawan saya. Tak ada sebab saya nak marah. Lepas ni, kalau Ika nak tahu baik lagi, awak nak? Saya kalau boleh... Soalan saya, awak nak ke tak? Tak sih. Saya pun ada oyak ke dia malam. Saya tak sebalik dengan dia sebab nak jaga hati awak. Jadi, awak tambah sebab nak jaga hati saya? Bukan sebab memang awak tak mau balik dengan dia? Dok, bukan gitu. Betul kan lah? Sayang. 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 Sayang, saya minta maaf. Tak apa. Kan salah awak. Salah saya. Sebab terlalu sayangkan awak, sampai benda gitu pun nak marah. Padahal, kawan sendiri je pun tak awak balik. Kelakuan saya. Ya Allah, sayang, awak kecil gapo ni? Bukan salah awak, salah saya. Saya minta maaf. Okey, lepas ni saya janji takkan berlaku dah. Siapa mesej? Ika. Buat apa? Dia ayat pasal atas saya balik malam. Tak ada benda.
Okey ke kita tengok ni? Janji. Ya. Tapi nak naik motor ke nak naik Grab? Motor kot. Kena nangis tak sikit. Okey. Ika. Tasha. Mari mana? Seorang je ke? Seorang je. Saja jalan ambil angin. Buat apa sini? Oh, aku pun saja jadi. Azrael kan cuti hari ni. Jadi dia saja buat aku ambil angin. Jom lepak sekali. Duk ganggu ke? Ganggu napanya? Kita kan bestie. Jom. Ika, tolong ambil gambar aku dengan Azrael boleh? Ika. Boleh? Sekejap aku setting kamera sekejap. Kamera aku problem sikit. Awak pilih hidup seorang saya? Apa pula tanya gini? Kalau gitu saya nak tanya kau Bapa awak pilih saya? Saya pilih awak sebab saya rasa disayangi, dicintai. Awak ada sesenang dengan saya. Boleh dah ni. 1, 2, 3. Aku kena pergi dah ni. Aku ada Gambar? Nanti aku send. Okey. Macam mana aku boleh timbul pasal gini? Dia tu laki orang. Laki kawan baik aku. Ya Allah. Tolong aku. Aku dah minta semua ni jadi. Tolong buang pasal ni, ya Allah. Aku mengayu. Aku kan bodoh kan, nolak start dari atas dulu. Ni, start dari atas ni. Oh, tak ni. Bawa kata molek ni. Mungai perang duk pakai gitu. Tu baju tu kacing sikit. Azrael, makan dah? Ada lagi. Kalau gitu, duduk kita makan sekali. Tak apa Eka. Aku pun dah janji dah nak pergi makan sekali dengan Tasha. Okay? Oh, ya ke? Tak boleh ke makan kita sekejap? Balik lagi makan dengan Tasha pula. Ika dah biasalah makan seorang. Tak apa Eka. Eka makan dulu. Lagi pun dia ada kerja nak buat. Azrael, duduk kejap. Ada benda nak cakap. Apa Eka? Ika sebenarnya tak minta apa. Duk minta? Ika sebenarnya nak minta apa pasal ni timbul. Hello? Jatuh? Awak jatuh ke mana? Okey. Saya balik sekarang. Ika, dia kena balik. Tak saya jatuh ni. Dia balik dulu lah. Awak dah dah pusing. Saya okey je.
Saya tak mampu nak jaga awak. Saya tak mampu nak bahagiakan awak. Awak, kenapa cakap gini? Tak payahlah cakap gini. Tasha, awak sakit pun saya tak mampu nak bayar ubat. Layak ke saya bergelas ambil? Awak, kenapa ni? Tolonglah jangan cakap gini. Tasha, awak sedar tak saya ni suami tak guna? Tolonglah buka mata awak tu, tengok. Azrai, saya tak mampu pun semua tu. Saya nak awak ada dengan saya. Tu je cukup. Tasha, awak warah ke dok ni? Awak, Warah ke dok? awak kenapa ni? Warah ke dok? Ku mencinta kau tak pernah tahu. Ku mendekat kau tak pernah sadar. Haruskah ku diam, pendam semua rasa, biarkan ku sakit tanpa kau tahu. Ada saatnya ku lelah berjuang, namun hati tetap mahu kamu. Tolong kamu sadar, adaku di sini. Gana Tasha. Tasha okey. Tak ada apa serius pun. Ika tak matek dia. Dok. Nak tanya sikit boleh? Azrai bahagia tak dengan Tasha? Buat apa? Ika tanya je. Ika nampak macam Azrai tak bahagia. Ika tak patut tanya soalan gini. Apa maksud Ika? Ika suka ke Azrai. Ika minta maaf. Bukan Ika minta. Ika tahu mana ni salah. Tapi Ika sanggup jadi nombor 2. Ika sedar tak apa Ika ayak ni? Ika sedar. Ika suka dekat Azrai. Tapi bukan Ika minta. Ika, Azrai buat gapo siapa sanggup Ika ayak gini? Ika tahu. Tapi ini soal hati. Bukan kehendak Ika. Azrai buat gapo sampai Ika ada perasaan gini ke Azrai? Azrai tak ada buat apa pun. Ika pun tak tahu buat apa. Tapi naluri Ika kuat kata yang Azrai ni baik. Cuaca pun boleh berubah. Apatah lagi hati manusia. Ika, bertemu dengan orang yang baik tak sama bertemu orang yang kita sayang. Semua orang boleh jadi baik, tapi tak semua orang boleh buat kita sayang. Jangan rosokkan hati Ika dengan mencintai benda yang tak akan berpalah. Tasha mati sekalipun, sayang Azrai pada dia tetap hidup. Jika harus sakit, biarkan ku sakit. Jika harus nangis, biarkan ku menangis. Jika harus jatuh untuk bisa bersamamu, biarkan ku jatuh sampai lebam. Jika harus memohon, aku siap memohon. Namun ternyata hatiku ada rapuhnya.
Awak gimana malam? Mama. Bapa awak tak balik rumah kita? Tak apa. Sayang, saya nak minta maaf. Saya semua mau berotak. Tapi bukan sebab saya tak sayang awak. Saya cuma tak si awak hidup menderita dengan saya. Saya lagi menderita kalau tak ada awak. Saya minta maaf sayang. Saya sayang awak. Sampai bila? Awak mati sekalipun, sayang saya pada awak ni tetap akan segar. Jadi, awak nak saya mati dulu? Dok, bukan gitu maksud saya sayang. Kalau kecek pasal mati ke, saya lebih rela mati dulu daripada awak. Sebab apa? Awak ibarat lilin dalam hidup saya. Jadi kalau lilin itu terpadai, untuk apa lagi saya hidup dalam dunia yang gelap gelita? Raut wajah mendamaikan dan sesuci selembut hatimu. Awak, nanti kalau kita ada duit banyak, kita buat rumah besar gitu. Ada kolam, ada taman. Mesti best kan? Rumah besar. Tapi awak apa rumah besar? Kita duduk 2 orang. Saya minta maaf. Apa ni? Awak partner? Betul ke ni? Betul lah. Lepas tu, apa saya kena buat? Buat apa? Duduk lagi klinik ke apa? Tak apalah, saya jam Mama je. Mana Mama? Tu, Mama tunggu tu. Dah pasal saya? Lah, awak pergilah kerja. Nanti kita jumpa rumah. Okey. Betul ni ke? Ya, saya pergilah. Awak betul ni ke? Kau tahu cinta aku satu tercipta buat dirimu. Kamu okey? Okey je. Biasalah orang baru pregnant. Pregnant? Ya, betul. Budak khabar kat aku pun. Bukan tak mau khabar, tapi baru lagi kan. Mu mari ni buat apa? Aku mari nak jumpa mu lah. Buat apa? Boleh ke? Boleh je. Mu kan kawan aku. Mu tahu dah Kang? Azrai pergi kerja. Hah? Pergi kerja? Dia tak ada khabar pun? Dia tak ada khabar kamu? Tak ada. Buat apa dia pergi? Sebab aku. Sebabmu? Buat apa? Kalau aku khabar kamu, mu jangan marah boleh? Lah, apa pula nak marahnya? Mu ni. Sebelum tu, aku nak minta maaf dulu dekat mu. Mu ni Kang, awak macam hari raya pula. Minta maaf. Tasha, serius ni? Aku nak minta pun semua ni. Aku tak nak niat pun nak buat jahat dekat mu. Benda mu ni. Boleh tak mu direct je lalu? Kalau kita jatuh cinta dekat seseorang, kita tak boleh pilih kan? Itu semua dia yang kasih. Betul tak?
tu. Lepas tu, Aku jatuh cinta dekat Azra. Ika! Benda mu ni? Mu tahu tak? Azra tu laki aku. Mu gila ke? Tasha, aku minta maaf. Aku tak minta pun semua ni. Percayalah. Aku sayangmu. Aku mari sini pun sebab aku nak terus serang denganmu. Demi Allah, aku tak ada niat pun nak dapat Azrael daripadamu. Tapi, ni yang aku rasa. Mu terus terang hanya untuk sakitkan hati aku, Ika. Aku tak ada kawan sejahatmu. Dan aku tak sangka mu aku sampai gini. Tasha, aku Melayu. Aku minta maaf, Tasha. Tasha. Mu duk layak cakap dengan aku. Tasha. Balik sekarang. Maaf, Tasha. Tasha, aku minta maaf, Tasha. Tasha! Tasha! Tasha, aku minta maaf, Tasha! 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 Tasha, aku minta maaf, Tasha! Tasha! Sebab tu lah saya berhenti kerja dengan Ika. Saya tak tahu apa dia ada perasaan gitu saya. Saya bukan tak siap ayak kau. Tapi saya tak tahu nak ayak gana kau. Dia sayang baik awak. Awak tolong percaya saya. Awak balik berita ni. Saya rindu bini saya. Kucing kata siapa? Kata Mama, ambil kucing tu. Tasha ngandung tu. Duk gi mari naik motor. Siang ke dia? Awak tunggu kejap. Saya ada tinggal barang lah. Okey. Awak, kalau ditakdirkan saya pergi dulu, awak janji dengan saya, awak jaga anak kita baik-baik, boleh? Gapo ni kecek pasal mati pula. Baby, tengok mama ni kecek ngaru. Tak apalah, saya pergi dulu.
Masa awak pesel gitu kan, saya rasa gelak sangat loh ni. Saya rasa pun tak ada nyawa. Saya tahu kalau awak tak ada sungguh satu hari nanti. Tapi awak tak kena tinggal saya ke? Tak apa, kau balik depan dah ajak lepak Kau tak nampak bini aku duduk tepi nak duduk kedai gitu. Tak maaf. Sorry. Bodoh. Bini comel gitu mu. Saya nak makan itu. Okey. Kita makan. Raut wajah mendamaikan dan sesuci selembut hatimu, sinar mata mempesona bagai gugur seluruh jantungku. Aku ingin engkau tahu. Anak kita lagi ke? Kita nak nama apa? Tapi kalau anak tina saya nak tok nama Nur Malaika. Comel. Tak sabar nak tengok anak kita nanti. Oh. Saya lapar. Jom kita pergi makan. Jom. Siapa bila nak hidup gini Azrai? Siapa bila ke apa? Tak nampak aku tengah bahagia dengan Tasha. Siapa bila nak hidup dalam halusinasi? Tasha tak ada dah Azrai. Mu ngarut gapo ni? Mu tak nampak ke aku tengah tu dengan Tasha? Tasha? Lepak Kau tak nampak bini aku duduk tepi nak duduk kedai gitu. Bini? Oh, ni bini aku comel gitu. Kau tak nampak. Utuh. Sorry wah. Hei. Mu timbu lagi dari aku dengan Tasha tu. Mu ni buat apa Tak tiba basuh. Tak habis nak nyusuh aku dengan Tasha. Boleh tak lepas ni mu jangan lagi mari. Oh, serabut dah. Sayang, jom. Cukuplah Azrai. Awak nak kena timi yang Tasha tak ada dah. Duh. Tasha masih hidup. Tasha. Duh. Kalau awak gini 1000 tahun sekalipun, Tasha tak akan kembali. Tolonglah. Terima kenyataan. Awak jangan sedih.
Saya tunggu awak kat sana. Putus asa rasanya. Cuba berdamai dengan kehendak semesta. Terlalu sakit untuk dirasa, terlalu sukar untuk diterima. Bagaimana mungkin seseorang yang kita sayang pergi dengan tiba-tiba, lalu meninggalkan perasaan yang baik-baik saja. Ternyata rindu yang paling sakit itu adalah merindui orang yang telah tiada.